Hai guys, welcome back to Tata Channel. Ni video first kita dengan mic baru. Sekarang kita ada G dekat sini, cakap hi G. Hai. Lepas tu kita ada Mimi. Hai. Sekarang kita ada dekat apa nama tempat ni? Semang Matic dekat sebelah Pelita. Ada KLCC dekat situ. Ada KL Tower dekat situ. Ya, sekarang hari ni kita lepak malam pula. Selalu kita tengok video kita siang je kan. So hari ni kita lepak malam, makan-makan, lepak-lepak. Lepas tadi ada lion dance. Cakaplah sikit, kau mic dengan kau. Jangan kucah. Kejang-kejang. Si Pasai. Saya dah makan ni. Sikit. Tadi saya dah makan sakit. Sedap. Sikit. Ni Maggi tom yum. Jauh. Mimi makan apa? Sup perut. Si Pasai. Tak. Salam Syaban guys. Allah. Salam Syaban guys. Kita ada Dania kat sini. Jangan kucah. Hai, say hi. Boleh kat dia benda tu kat. Tadi ada 2 ekor lion untuk Chinese New Year punya. Mimi takut adalah bubu. Aku tak tahu lah ada ke tak videonya. Tak ada, tapi nanti kita boleh insert. Tak ada, okay. Tak apa. Aku ada ambil gambar, nanti kita boleh insert video tu. Gambar tu dalam video ni kat sini. Ini Dania. So far tadi kita makan. Jangan cakap, nanti dengar. Rosak audio aku. Tadi kita makan sate, sedap siut sate dia. Lepas tu sekarang, lepas tu ada apa, tahu bakar? Tak. Aku tak tahu rasa dia macam mana, nanti tanyalah Dania. Dania sedap tak? Sedap. Aku suka tahu bakar. Sedap. Aku pun dah makan tadi tahu bakar tu sedap. Kenalah dengan tekak aku. Okay. Lepas tu sekarang ni G lapar lagi. Dia kata tak kejap. So dia ada tom yum ayam Tom yum ayam. Maggi tom yum ayam. Macam sedap. Macam dekat college tak boleh masak sendiri. Tapi it's okay. Mimi ada sup perut. Sedap sup perut dia. Kalau ada Maggi ke bihun ke lagi sedap. Ya. Lepas ni apa plan kita? Ada dengar ura-ura tadi. Katanya Saloma Bridge. Tak tahulah betul ke tidak. Hari ni aku dapat pas balik lambat. Tapi tadi mak dia ada pesan. Mak dia tulisan nama ada pesan. Jangan balik lewat. Mak tak pesan. Saya dengar tu. Tidak betul. Saya canggah benda tu. Saya tak dengar benda tu. Tak ada bukti, tak ada hitam putih. Saya tak percaya benda tu. Objection. So kita tengok. Kita follow the flow. Lepas ni kita nak pergi mana. Tapi sekarang kita nak enjoy makan-makan dulu dekat sini. Jumpa nanti. Bye guys. Dania cakap tadi kita duduk tempat lain pula. Kau selesa sikit tempat ni. Boleh sandar-sandar. Dia tak tinggi macam yang tadi tu. So kita dah try sup Mimi. Sup Mimi sedap. Sup perut. Apa dia cakap tadi? Tom Yum G pun sedap juga. Kau buat bunyi-bunyi apa bang? Cuba cakap sikit Mimi. Nak cakap apa? Dekatkan mic tu dengan mulut kau. Mana ada mic dengan aku dengan Mic dengan siapa? Mimi kata Mimi order tu perut sebab dia perut dia tengah sakit. So dia nak ganti perut dia yang baru. Dia nak perut yang bulu-bulu lembu tu. Bukan. Sedap guys sup ni. Kalau korang datang sini korang kena beli sup ni. Lepas tu korang jangan lupa first korang datang korang pergi beli sate. Sate tu sedap. Daging sedap gila weh. Tapi Lepas tu sedap jangan lagi lupa kambing jumpa tu. Dania. Bila korang pergi tu korang sebut tah. Okay korang akan dapat diskaun. 10% off. Yes. Family discount. No. Tah punya subscriber je. Yeah. Nanti kita orang akan bagi kod. Aku belum subscribe. Aku pun belum subscribe. Aku lupa. Okay, lepas korang pergi beli sate, korang pergi beli dekat sup ni. Aku beli sup perut. Sedap gila kan, Nat?
Ya, sedap gila. Kalau korang nak beli Bukanlah. pasta korang jangan datang beli kat sini oh. Korang pergi, oi. Rosak audio aku. Korang jangan beli kat sini. Kan dekat KL ni kan ada dua kan, tapak food truck kan. Satu lagi tapak yang kat depan tu, yang dekat Selekor kat depan tu. Kat situ, korang pergi cari satu kedai truck dia warna merah, dia jual spaghetti. Dia je the only kedai yang buka ayam Al-Quran dekat situ. Abang dia handsome gila nak mampus. Sate pun dah. Spaghetti dia pun sedap juga. So aku recommend kalau korang nak datang sini, kalau saja korang dapat spaghetti sedap, korang dapat cuci butter sekali. Cuma 2 in 1. Ya, 2 in 1. Cumanya kalau korang macam teringin nak makan tempat-tempat crowded, pergi tapak tu. Kat sini tenang, Mat. Lagu dia pun tak ada rancak sangat tapi macam sedap telinga mendengar. Kau nak parking pun free, banyak tempat parking ni kat tepi ni. Aku memang recommend lah sel kau nak datang. Ji, kau ada apa-apa lagi nak cakap? Tak ada. Aku tengah menikmati tom yum aku. Okay, kita jumpa dekat klip next. Bila kalau ikut plan kita nak pergi Saloma Bridge je. Betul dah dia cakap. So kalau ikut plan kita jumpa dekat Saloma Bridge nanti. Bye guys. Ada budak tengok aku. Kita sekarang nak beli ramen. Kau rasa aku patut beli yang merah ke yang quattro ni? Yang ni ke yang ni? RM10 bukan aku beli RM9. Sebab mahal gila babi, RM10 untuk satu ramen. Macam baik aku beli RM4 dekat TikTok, lepas tu buat sendirian. Flashback. Ramen tu masak sendirilah kat rumah. Apa beza? Beli kat sini. Aku cakap zoom je lah ramen tu. Kau zoom sekarang kedai ramen tu. Aku suka kedai tu. Sebab dia tolong masakkan. Walaupun aku kena bayar ekstra RM4 untuk dia masakkan. Babi mampus sebab sedap bodoh. Aku dah teringin nama dah ramen ni sebenarnya. End of flashback. Pergi. Adik aku nampak mak kau kat situ. Kita nak beli ni dia ke rosak audio aku duk Tak ada dah ke bang sup? Saya nak sup. Cukup. Tolonglah cukup. Saya teringin sup ni. Okay, sedaging. Lepas tu nak tambah kuih-tiaw ke Maggi? Kuih-tiaw lah. QR boleh? Hai guys, tadi kan kita order sup daging dengan kuih-tiaw. Dah sampai. Sini dekat sikit. Jangan dekat Fatin, dekat dengan ni sikit. Sedap kan nampak? Sayur tak ada apa semua. Kau nak judge aku sekarang ni? Ya. Jaji. Okay, kita test. Sedap. Gambar, aku tengah buat video Tengok aku. Kita sekali lagi kita jumpa dekat Saloma Bridge nanti. Bye guys. Bye guys. Tengah tunggu naik. Kita orang nak naik tim. Oh, tak boleh. Tak boleh dah pukul 12 lah. Macam mana aku nak transfer duit ni? Oh. Okay, jalan kaki. Mana boleh cash gila? Okay, it's time for you to walk. Tak nak, aku nak naik juga. I don't care. Kena jalan. Nak naik. Fine, aku jalan. Saya bukannya vandalism, tapi buka. Oops. Yo. Wait. Dia cakap, wait. They don't love me like I love you. Wait. They don't love me like I love you. You want food? No. Are you homeless? Are you hungry? Hijau.
pergi Saloma Bridge. Korang ada nampak macam I think I've seen this web before. And I didn't like the ending yang lagu tu. Kita kan masa pergi baca sains, this is the route that we take. So tapi ni version malam. Do you get deja vu? Tapi ni version malam pula. Aku sedikit sempul. Penat bloody. Kita kena berjalan pergi NZ Curry Corner. Lepas tu Curry House. Lepas tu katanya sampailah situ nanti dekat Saloma Bridge tu. We'll see. Nanti dah sampai kita roll balik semput ni. Hari ni sepatutnya cousin aku bersalin. Tapi dari tadi dia masuk hospital kan tak ada berita kata baby tu dah lahir ke belum. So kita rasa kat air kat dia. Kalau lahir 1 bulan 2 hari wilayah every year birthday dia. So kita hoping dia hari wilayah lah dia lahir. Supaya boleh taruh nama dia Wan Layah. Okay guys, on our right we have Menara KLCC at night. Guys, kita dah sampai NZ Curry House. Yay! Mana naik? Oh. Guys, kita dekat belakang kita sekarang ada there's a dog. Ada dog. So cute the dog. Cute. Okay, kita sekarang membelakangi KLCC. Oh Tuhan, Saloma. Pin. Aku tak nampak dia tulis apa. Pin, tak tahu pin apa. Tapi Saloma. We are currently moving towards Saloma Bridge. Sebelah kita ni adalah Public Bank punya HQ kot. Aku main Tara. Hi guys. Banyak saya kamera. Hi guys. Hari ni I'm familiar. Familiar pula. Famous. Geng aku. Geng aku depan tu. Our first videographer, Dania. And this is our host. Hi guys. Night. Oh, I'm so guys. Di sebelah kanan kita ada kubur. Kau perasan tak kubur? Ni katanya kubur Piramli tak dulu. Assalamualaikum Piramli. Assalamualaikum. Gitulah. Tapi alamak. Gegar sebab saya macam Parkinson. Dah ditutup ah. Saya time sekolah dulu. Macam mana dia dah tutup? Sudah sampai di Malaysia. Apa pun tak nampak ni. Tengok ini guys. Itu dia. Yelah sahabatan Saloma Bridge. Sepatutnya dia tengah menerang tau tapi ketek lebau. Tapi mungkin sebab kita sampai lambat. Sekarang pun dah pukul 12 lebih lah sebenarnya. 12. What time is it? Right now 12:15. 12 suku. Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Saloma pun dah tutup. This is my friend. Tapi kita boleh jumpa. Tired. Saloma kahwin dengan Piramli ke? Well, suami dia. view. Ke kanan sikit kita nampak bukan yang hidup tu yang dah mati tu. Kubur bawah sana. Here guys. What the fuck? Lepas tu dia dah tutup lampu-lampu je. Tapi Turn off katanya already. kita boleh nampak view lah. It's already late. Kalau Look at the view, tempat guys. kita ambil tak cantik. Kalau kita ke atas sikit. Mari. Atas sikit. Sikit. Run. Mari. Okay. Kita lari. Sorry. Tada. Nampak cantik sikit lah view dia. Guys, the view. Like this. Masa Chinese New Year Public ni Bank lagi cantik sebab warna During dia the view. merah and gold. Ong punya colour. Kan Ji, cuba cakap sikit. Kau pakai mic tu. Ji, Okay. cakap sikit. Kau pakai mic. Hello je kau boleh cakap. Hello. Sorry, I'm a girl with no words. Boleh kasih mic tu ke Mimi kot. But Mimi not feeling well. Kenapa tu Mimi? Mimi macam ada like problem je kita feeling tanya. Mungkin dia homeless kot. You know, Okay, kita tanya. we need to Okay, kita encounter satu homeless kat sini. Mau makan? No English. Melayu no Malay. English je? Kejap lah, kita tengok kita ada duit lah nak kasih ke dia. Kita tengah. Do you have QR? QR there? QR ada. Rezeki homeless ni hari ni.
Saya ada beli rumah. Rumah untuk office kita hari ni. Mari. Assalamualaikum. Oh, tak ada. Ini rumah dah. Rumah. Pergi rumah makan lah. Mana datang? Okay guys, so kita nak buat satu kebaikan malam ni. Kita akan homeless rumah. Saya pergi rumah Ni homeless rumah. Kita memang sediakan satu kunci untuk dia. Biasanya dia lah hari ni. Ini dorong. Sama lah kunci rumah. Nah. Bersyukurkan hendaknya adalah ilahi. Dengan limpah kurnianya dapat kita lagi sama-sama berkumpul hari ini. Alhamdulillah. Okay guys. So hari ni social eksperimen kita dah habis. See you in the next video. Bye guys. Satu nombor. Kena sekali. Sini ya apa tu? Tak boleh lah kan. Huh? Okay, satu. 2, 3. Huh? Ketat dia bau. Kan rumah pasal ni. Mak sangkut dia kaki dia tadi. Cuba bau sikit. Bau ketiak. Assalamualaikum. Buruk cikgu. Konten semata. Hotel Maya. Maya. Kita. Cuba sikit. Ai. Hai. Lidah. Guys, kita dekat Saloma sekarang. Saloma. Sebenarnya kita nak balik dah ni. Okay. Dan ada budak yang nak main-main dengan saya. Saya papakan mak tak? Okay. Dia tak apa sihat. Okay. Dia terketiak pula. Kita sebenarnya nak balik dah guys. Kita nak balik. Tak adalah tak larat sangat tapi Hari yang sangat menyesatkan dah sebenarnya dari pagi kedua. Pergi hospital ingat hari. Okay. Ada lagi baby ni. Okay. Seseorang aku besar rasa ni. Latuk-latuk. Tapi sekarang misalnya kita tak tahu baby tu semua lahir lah. Tapi tak apa, kita tunggu. Tunggulah berita nanti dan kita Wah. Hai guys, kita dah dalam kereta, dah sampai rumah. Aku dah nak balik. Sekarang dah pukul 1.07. Tapi diorang 3 jauh lagi perjalanannya. Itu sahaja kita punya ekspedisi untuk malam ini. Oh my goodness. Please. Oh my goodness. Shut up. Itu je lah. See you in the next video guys. Bye. Bye Mi. Bye. Baru dengar suaranya. Bye. Bye guys. Bye.